Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Furqan bin Muhammad Haikal daripada Sekolah Kebangsaan Seri Tronoh. Kodnya ialah ABB 2093. Lisensi buku yang saya ambil ialah Kisah-Kisah Sahabat Nabi. Satu kisah dahulu, Nabi Muhammad berjalan-jalan. Kemudian ternampak kerusi, lalu Nabi Muhammad duduk. Nabi Muhammad ambil 7 batu, kemudian letak di tangannya. Batu itu menyebut, Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah SAW letak balik batu itu ke tanah. Lalu tiada apa-apa pun yang terdengar. Tiada lagi zikir itu. Kemudian datang Saidina Umar, Saidina Ali, Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu baginda Rasulullah SAW ambil batu 7 itu pula dan letak di tangan Abu Bakar. Lalu tangan itu tidak memilih batu itu berzikir di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu Nabi Muhammad ambil batu itu dan letak di tanah dan tiada suara apa-apa. Tiada dengar zikir itu daripada batu itu. Kemudian Nabi Muhammad ambil balik 7 batu itu dan letak di tangan Saidina Uthman. Lalu batu itu pun berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Lalu Nabi Muhammad ambil semula batu itu dan letaknya di tanah. Selepas itu Nabi Muhammad bercakap di dekat Saidina Ali, Saidina Uthman, Saidina Abu Bakar. Mereka bertiga ini adalah khalifah baginda. Apabila baginda tak ada, dorangnya yang akan menggantikan. Pengajaran yang kita ambil daripada kisah ini ialah batu berzikir. Alangkah kita ini tidak berzikir. Jadi kita hendaklah berzikir sebanyak-banyak manapun untuk mengambil pahala kita. Pahala yang akan dihitung di akhirat kelak nanti ya. Sekian, terima kasih.